Baik, hari ni kita nak share berkaitan dengan low pressure dive regulator ni. Dalam ni ada dua valve, outlet, inlet valve, outlet valve. Jadi bila kita sedut oksigen akan masuk ke sini, masuk ke mulut kita, dan bila kita hembus akan keluar karbon dioksida. Jadi valve ni berfungsi buka dan tutup. Bila kita sedut, valve ni buka. Bila kita lepaskan udara, valve ni tutup dan valve ni akan buka. So kita akan tunjukkan contoh dalam air nanti. So kepada anda, kalau nak order, ini adalah pre-order, saya tak buat. Kalau once ada order baru saya buat. Jadi ini bagus untuk orang-orang yang dive dengan menggunakan hose panjang. Hose panjang bagus. So ini sistem pelampung saya. Jadi saya akan tunjukkan lagi sekali semasa kita dive macam mana. Hose yang saya gunakan ni adalah 3.5 kaki. Maksima hose yang anda boleh gunakan adalah 4.5 kaki. Pada saya 3.5 kaki ni dah agak sukar juga nak bernafas, tapi masih boleh lagi. Tapi setiap orang tak sama, mungkin anda boleh lagi dalam dan lagi panjang hose. Kita akan sedut udara daripada atas dengan injap inlet. Kemudian kita akan hembuskan karbon dioksida melalui injap outlet. Jadi itulah kepentingan regulator ini, untuk membahagikan antara oksigen dan karbon dioksida. Sekarang saya akan tunjukkan anda keadaan pelampung kita yang dekat atas tu. Ini adalah pelampung yang kita gunakan berada ke atas. Jadi kita berada dekat bawah. Jadi angin daripada atas tu kita akan sedut bawa ke regulator ni. Kemudian regulator tu akan bahagikan antara oksigen dan karbon dioksida. So dengan ini tak membahayalah kita untuk dive, sebab kita tak akan hidu karbon dioksida walaupun berapa lama kita ada di dalam air. Jadi sangat recommended pada orang yang nak dive menggunakan hose yang panjang. Okey, baik. Cuma dalam penggunaan sistem ni, hose tu yang saya pakai 3.5 lah, 3.5 kaki. Kalau lagi panjang, lagi susah nak bernafas. 3.5 kaki tu ngam-ngam je, ya. So barang soalan boleh WhatsApp, nanti kita berhubungan dalam WhatsApp. Terima kasih kerana menonton.